Malaysia merupakan sebuah negara yang komited terhadap pembangunan mampan dan usaha pengurangan pelepasan karbon bagi menangani isu perubahan iklim. Jadi seiring dengan peningkatan aktiviti ekonomi dan urbanisasi, pelepasan gas rumah hijau khususnya daripada sektor tenaga dan pengangkutan semakin meningkat. Bagi mengatasi isu ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif rendah karbon seperti Low Carbon Cities Framework yang bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup lestari dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap inisiatif rendah karbon ini masih belum dapat dikenal pasti secara menyeluruh. Selain itu, walaupun kesedaran alam semakin meningkat, amalan gaya hidup rendah karbon seperti penggunaan pengangkutan awam, penjimatan tenaga dan pengurangan sisa masih belum diamalkan secara konsisten. Keadaan ini menunjukkan wujud jurang antara pengetahuan dan amalan sebenar dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kajian ini menjalankan untuk menilai tahap pengetahuan, kesedaran dan amalan masyarakat di Malaysia terhadap inisiatif rendah karbon. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenali pasti tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap rendah karbon di Malaysia. Dan yang kedua, mengukur tahap amalan gaya hidup rendah karbon dalam kalangan masyarakat seperti penggunaan pengangkutan awam, penjimatan tenaga dan pengurangan sisa. Terdapat dua pemasaran kajian dalam kajian ini. Yang pertama, tahap pengetahuan masyarakat tentang inisiatif rendah karbon kerajaan masih tidak jelas, menyukarkan sokongan efektif terhadap dasar-dasar tersebut. Yang kedua, tahap amalan gaya hidup rendah karbon dalam kehidupan seharian adalah rendah dan tidak konsisten, walaupun kesedaran umum terhadap isu alam sekitar semakin meningkat. Baiklah, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Bagi mencapai objektif kajian, penyelidikan ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Data dikumpulkan melalui kaedah soal selidik atas talian menggunakan Google Form kerana ia memudahkan pengumpulan data daripada responden dalam tempoh yang singkat. Respon kajian terdiri daripada pelbagai masyarakat di Malaysia dan dipilih menggunakan teknik persampelan mudah berdasarkan kesediaan mereka untuk menjawab soal selidik. Instrumen kajian merangkumi soalan tertutup seperti soalan pilihan berganda dan skala Likert yang bertujuan menilai tahap pengetahuan, kesedaran serta amalan gaya hidup rendah karbon. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif iaitu pertusan dan kekerapan dan dipersembahkan dalam bentuk carta pie serta graf bar bagi memudahkan pemahaman dapatan kajian. Kelompok 18 hingga 20 tahun paling banyak dengan 70 orang responden. Kelompok 21 tahun hingga 25 tahun adalah 12 responden sama dengan 29 tahun sebanyak 12 responden. Kelompok kurang daripada 18 tahun adalah 9 orang manakala 25 tahun hingga 29 tahun adalah 2 orang responden. Didapati majoriti jantina responden adalah 69.5% iaitu perempuan dengan 73 orang responden dan selainnya adalah lelaki iaitu 30.5% iaitu 32 responden. Soalannya, adakah responden pernah mendengar tentang konsep ini? Iaitu didapati sebanyak 71.4% iaitu 75 orang menjawab ya, manakala 28.6% iaitu 30 orang menjawab tidak. Hanya 9.5% iaitu 10 orang responden sangat faham tentang konsep ini. 79% iaitu 83 orang hanya faham sedikit tentang konsep ini, manakala 11.4% iaitu 12 orang responden tidak faham tentang konsep ini. Selangor paling ramai dengan 37 responden, Pulau Pinang dengan 17 responden, Negeri Sembilan dengan 16 responden, Perak dengan 9 responden, Johor dengan 7 responden, Kedah dengan 5 responden, Pahang dengan 4 responden, Terengganu dengan 3 responden, Sarawak, Melaka dan Kelantan dengan 2 responden masing-masing, Sabah dengan 1 responden tetapi Negeri Perlis tiada responden. Sumber maklumat utama adalah media sosial dengan 84
orang responden iaitu 80%, seterusnya televisyen mendapat 36 responden, radio mendapat 13 responden, sekolah mendapat 62 responden iaitu 59%, rakan dan keluarga mendapat 28 responden iaitu 26.7%, tempat kerja, buku dan surat khabar mendapat seorang responden iaitu 1%. Inisiatif menggunakan pengangkutan awam mendapat paling ramai iaitu 79 responden, berbasikal pula mendapat 42 responden, berjalan kaki juga ramai iaitu 70 responden, mematikan Swiss mendapat sebanyak 74 responden, menggunakan peralatan cekap tenaga sebanyak 42 responden, mengitar semula sebagai 58 responden, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna mendapat 50 responden, mengurangkan penggunaan mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi sebanyak 29 responden, mengurangkan penggunaan kertas sebanyak 34 responden dan lain-lain sebagai 1 responden. Bagi perbincangan dapatan kajian konsep inisiatif ini, terdapat 3 perkara yang menjadi topik utama iaitu pengetahuan dan pemahaman konsep, sumber maklumat utama dan pengamalan konsep di kalangan responden. Bagi pengetahuan dan pemahaman konsep, syarata PAI yang dipaparkan jelas menunjukkan bahawa tahap pendedahan awal masyarakat terhadap konsep inisiatif rendah karbon memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Walaupun majoriti responden menyatakan mereka pernah mendengar tentang konsep ini, sebahagian besar dari mereka hanya menyatakan bahawa mereka faham sedikit sahaja. Jurang ini menunjukkan bahawa maklumat mengenai inisiatif ini telah sampai kepada masyarakat, tetapi penyampaian maklumat tersebut masih belum cukup berkesan untuk membentuk kefahaman yang lebih menyeluruh dan kukuh. Merujuk kepada sumber maklumat utama pula, jelas bahawa media sosial mendapat undian tertinggi daripada responden berkaitan medium yang berkesan dalam penyebaran maklumat. Walau bagaimanapun, sosial media merupakan satu platform yang sering kali menyebarkan maklumat yang umum dan ringkas. Mungkin ini adalah penyebab bilangan besar responden faham sedikit tentang konsep ini. Institusi pendidikan seperti universiti dan sekolah menunjukkan potensi besar untuk memupuk kefahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini. Berbagai cara yang boleh dilaksanakan seperti menekankan isu rendah karbon dalam kurikulum dan di dalam kelas. Dari perspektif pengamalan konsep di kalangan responden pula, didapati bahawa sebahagian besar dari mereka menggunakan pengangkutan awam sebagai pengangkutan utama. Hal ini menjelaskan bahawa secara sedar atau tidak sedar, ramai yang mengamalkan konsep yang mesra alam ini dalam rutin harian mereka. Namun, amalan seperti penggunaan peralatan cekap tenaga, penggunaan kenderaan peribadi dan pengurangan penggunaan kertas yang mendapat undian yang rendah menunjukkan bahawa ada lagi segelintir masyarakat yang tidak cakna dengan pelaksanaan amalan yang memerlukan komitmen jangka panjang. Kerajaan boleh mewujudkan pelbagai kempen untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup rendah karbon secara konsisten. Seterusnya, untuk rumusan, kami dapati kajian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tahap pengetahuan, kesedaran serta amalan masyarakat terhadap inisiatif gaya hidup rendah karbon di Malaysia. Penilaian ini penting bagi mengenal pasti sejauh mana masyarakat memahami kepentingan usaha, pengurangan pelepasan karbon serta kesannya terhadap alam sekitar dan kelestarian negara. Tahap kesedaran yang tinggi diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat ke arah amalan yang lebih lestari. Selain itu, kajian ini turut menumpukan kepada pengukuran tahap amalan gaya hidup rendah karbon dalam kehidupan seharian masyarakat, khususnya dari aspek penggunaan pengangkutan awam, penjimatan tenaga dan pengurangan sisa. Amalan-amalan ini merupakan antara langkah praktikal yang mampu menyumbang secara langsung kepada pengurangan kesan perubahan iklim. Dengan menilai tahap pelaksanaan amalan tersebut, kajian ini dapat mengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam usaha penerapan gaya hidup rendah karbon dalam kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting kepada pihak berkepentingan dalam merangka dasar program kesedaran dan inisiatif yang lebih berkesan. Dengan adanya data yang jelas dan terperinci, usaha memperkukuh penlibatan masyarakat dalam amalan rendah karbon dapat dipertingkatkan, sekaligus menyokong matlamat pembangunan, mapan dan kelestarian alam sekitar di Malaysia. Baik,
Baiklah, bagi cadangan, penggunaan pengangkutan awam dan mobiliti hijau perlu digalakkan bagi mengurangkan pelepasan karbon serta mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian. Amalan penjimatan tenaga di rumah harus diperkukuhkan melalui penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga dan pengurusan penggunaan elektrik secara berhemah. Selain itu, pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang gaya hidup rendah karbon wajar dipertingkatkan melalui kempen dan program alam sekitar yang berterusan.